Apa sebenarnya yang berlaku? Ceritanya begini. Mula-mula kami terima berita mengatakan dia kemalangan jam 5 petang di Jalan Jelatik. Kemudian kami terima berita jam 7.30 malam. Yang sebenar-benarnya, dia telah kemalangan jam 2 petang kerana fail dia daftar di HKL jam 2.30 petang. Kemudian, ini kebesaran Allah. Allah nak hantar mesej kepada kita, nak beritahu kepada kita tentang anak kita ni. Kawan kepada kawan dia, balik kerja, tengok motosikal dia di tepi jalan, di Jalan Jelatik. Dalam keadaan kesan kemalangan. Kawan ni telefon kepada kawan anak saya. Dia kata, aku jumpa motor Azam ni dekat sini kan, tapi tak nampak dia pun. Kawan dia tu duduk di Pudu, terus datang ke tempat kemalangan tu, tengok, sahkan ini motor Azam. Ini di kawasan Kuala Lumpur, bukan Selangor. Sebab dia sempadan dekat-dekat situ Ampang dengan Jelatik tu. So, mereka pun pergi cari di hospital Kuala Lumpur. Mereka yang pergi cari di hospital Kuala Lumpur tu. Tapi sebelum itu, dalam grup sekolah anak saya ni dulu, grup kawan-kawan dia dulu dah kecoh kata dia meninggal. Dari mana mereka dapat sumber, kita pun tak pasti. Yang tu kan. Tapi tak apalah, saya tidak pernah marah kepada orang yang cakap anak saya dah meninggal. Saya tak pernah marah. Malah saya berterima kasih kerana dia telah memberikan saya rasa syukur, rasa nikmat yang sangat-sangat besar. Seolah-olah benda yang hilang kita dapat kembali. Tapi mungkin saya akan marah ataupun saya akan sedih sekiranya anak kita dah meninggal, orang kata masih hidup. Kerana itu memberi harapan palsu. Kan? Mungkin ada orang kata, tak patutlah sebar berita gini. Tak apa. Saya tak marah. Saya bersyukur kerana hilang dapat kembali.